Ini kenyataan yang cakap bahawa Datuk Seri dengan Menteri Duam layak menjadi PM lah. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim kata itu salah ni masalah. Nanti kita menang dulu. Nanti kita menang. Dan saya dah sebut tadi dah ada media tanya saya. Saya jawab sebenarnya Nabi Muhammad SAW jawab. Bila orang tanya kalau menang siapa? Nabi dia akan lebih pada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Yang pentingnya ialah mereka yang berjaya menyelamatkan negara. Itu yang penting. Bila dah menang ada orang nak pimpin negara, saya balik jadi nelayan. Tak apa. Ya, saya balik jadi nelayan ke laut. Yang Datuk Seri kata buat kenyataan tu di KL ke? Ya tadi tu bagi saya kata. Saya nak pimpin negara selamat ikut Islam. Ikut Islam. Siapa dia pimpin ikut Islam, saya tak boleh balik ke laut. Ayo. Jadi untuk Datuk Seri ialah Datuk Seri tak kisah sangat siapa yang yang penting pemimpin yang boleh menyelamatkan negara. Negara tu maknanya pemimpin dia, daulat kerajaan dia, rakyat dia, masyarakat semua kau. Sebut negara tu semua sekali lah. Jadi tak kena bincang lagi siapa yang akan jadi pengantin. Nanti kita menang. InsyaAllah. Kena undi, kena turun-turun lah sebab apa kena kempen. Biar kita menang, lepas tu kita undi. Maksudnya Datuk Seri akan akur dengan segala keputusan. Ya. Walaupun bukan Datuk Seri yang ada PM. Ya, bukan mesti.